Pernah tak anda terfikir, apa ya yang jadi pada roh kita masa kita tidur? Dia pergi mana sebenarnya? Dalam kupasan kali ni, jom kita mulakan satu perjalanan yang cukup menakjubkan. Kita akan cuba teroka jawapan kepada soalan-soalan ni sambil kita selami konsep kehidupan, roh dan alam-alam kewujudan yang lain dalam kosmologi Islam. Okey, ini dia peta perjalanan kita. Mula-mula, kita akan sentuh pasal sesuatu yang paling dekat dengan kita, konsep hidup dan roh. Lepas tu, kita akan mula mengembara naik ke atas, satu alam ke satu alam, sampailah kita ke soalan yang paling penting sekali. Kenapa semua ni penting untuk kita faham? Baik, kita mulakan dengan bahagian pertama, konsep hidup dan roh. Anda tahu, sebelum kita boleh pergi jauh ke alam-alam lain tu, kita kena faham dulu kenderaan kita kan, iaitu roh. Dan apa yang menggerakkan kenderaan tu, iaitu kehidupan itu sendiri. Jadi, jom kita fikir sekejap. Setiap malam, kita tidur. Ia macam kita mati sekejap kan? Kemana sebenarnya roh kita pergi masa tu? Soalan yang nampak mudah ni sebenarnya ialah kunci yang akan membuka pintu kepada pemahaman kita tentang alam-alam yang lain. Okey, menurut sumber-sumber kita, roh ni adalah parti atau esens kehidupan yang bagi nyawa pada jasad kita. Bayangkan macam ni lah, badan kita ni macam kereta dan roh tu pula pemandunya. Setiap malam bila kita tidur, pemandu ni keluar sekejap dari kereta. Dan bila tiba waktu kematian, pemandu tu akan tinggalkan kereta ni untuk selama-lamanya. Dan dekat sinilah kita nampak perbezaan yang paling-paling asas. Hidup kita sebagai manusia ada permulaan, ada pengakhiran dan kita bergantung pada roh untuk hidup. Tapi sifat hidup atau hayat Tuhan itu langsung tak sama. Dia adalah Al-Hayy yang maha hidup. Sifat hidup dia tu khadim, maksudnya tak ada permulaan, wujud sejak azali lagi. Dan sudah tentu tak perlukan roh. Jelas kan beza antara pencipta dengan yang dicipta? Bahagian kedua, alam mulk. Okey, kita dah faham sikit pasal roh yang ada dalam diri kita. Sekarang, jom kita tengok rumah kita pula, alam yang pertama dalam hierarki kewujudan ni. Inilah dunia fizikal yang kita pijak setiap hari. Alam mulk ni senang cerita, ia adalah kerajaan yang nyata. Maksudnya, semua benda yang kita boleh nampak, sentuh, bau dan rasa. Dari sekecil-kecil zarah kat bumi ni, sampailah ke bintang dan galaksi yang paling jauh kita boleh nampak dengan teleskop, semua tu berada dalam lingkungan langit pertama. Inilah pentas kehidupan kita. Bahagian ketiga, alam malakut. Okey, sekarang kita akan tinggalkan sekejap alam fizikal ni dan kita akan mula naik ke alam yang mata kasar kita tak boleh nampak. Selamat datang ke dunia ghaib, iaitu alam malakut. Alam malakut ni adalah dimensi di sebalik dunia fizikal kita. Ia adalah alamnya para malaikat dan di sinilah segala urusan dunia fizikal kita ditadbir. Walaupun kita tak nampak, ia wujud serentak dengan dunia kita dan kawasannya dikatakan merangkumi dari atas langit pertama sampailah ke langit yang ketujuh. Bila kita dah faham sikit pasal alam malakut ni, jom kita patah balik kepada soalan asal kita tadi. Kalau roh kita tinggalkan badan masa tidur, dia sebenarnya pergi ke mana? Dekat sini, ada pandangan yang menarik dari para ulama'. Ada yang kata, roh kita ni mengembara ke alam malakut, alam malaikat tu. Tapi ada juga pandangan lain yang kata destinasinya mungkin lebih tinggi lagi, mungkin sampai ke alam Jabarut. Ini menunjukkan yang perjalanan roh kita ni, walaupun masa tidur, bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahagian keempat, alam Jabarut dan seterusnya. Okey, kalau alam malakut tu, alam malaikat, apa lagi yang ada ke atasnya? Jom kita teruskan pendakian kita ke tingkat kewujudan yang lebih tinggi, di mana konsep beruang dan masa yang kita faham mula jadi tak relevan. Slide ni tunjukkan keseluruhan peta kosmik kita dengan sangat jelas. Kita bermula di alam mulk, dunia fizikal. Atas sikit ada alam malakut, alam malaikat dan pentadbiran gaib. Naik lagi tinggi kita jumpa alam Jabarut atau alam kekuasaan. Dan di puncaknya adalah alam lahut, alam kehadiran ilahi yang paling murni, yang di luar pemahaman kita sebagai makhluk. Dan apa yang paling mengagumkan sekali, keseluruhan peta kewujudan yang baru kita tengok ni, dari alam mulk yang paling bawah sampailah ke lahut yang paling atas, semua ni pernah dilalui oleh seorang manusia, iaitu Nabi Muhammad SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini tunjukkan betapa luar biasanya potensi perjalanan rohani seorang insan. Dan kita sampai ke bahagian terakhir. Mengapa semua ini penting? Lepas kita tengok betapa luas dan agungnya alam semesta ni, mungkin ada yang tertanya-tanya, jadi apa kaitannya dengan hidup saya? Kenapa saya perlu tahu semua ni?
Salah satu sumber kita ada bagi satu perbandingan yang bagi saya memang sangat menusuk kalbu. Nabi Muhammad boleh lagu tu tak rasa besar. Kita boleh PhD tu rasa besar diri dah. Maksudnya, Nabi dah merentas seluruh alam semesta, tapi bila kembali, baginda tetap rendah diri. Tapi kita ni baru dapat PhD sikit pun dah rasa hebat, dah rasa sombong. Dan inilah pengajaran utamanya. Lagi banyak kita belajar dan faham betapa hebat dan luasnya alam ciptaan Tuhan, sepatutnya kita lagi sedar betapa kecilnya diri kita ni. Ilmu ni sepatutnya buat kita rasa rendah diri, bukan jadi sombong. Jadi, sebagai penutup, cuba kita renungkan soalan ni. Kalau betul roh kita ni seorang pengembara yang memulakan perjalanan setiap malam bila kita tidur, dan kalau peta kosmik tadi tu tunjukkan destinasi-destinasi yang ada, ke manakah hala tuju sebenar perjalanan hidup kita? Fikir-fikirkanlah.